Kita orang nak try semua alternatif ataupun substitute fast food yang ada dekat Malaysia. Dan kali ni kita ada dekat Darsa Fried Chicken. Akhirnya kita orang try juga Darsa Fried Chicken ni. Dah lama dah teringin. Sebab owner dia bukan setakat Muslim, tapi insyaAllah mukmin. Jadi jangan risau. Dekat sini bukan setakat halal, tapi halalan thayyiban. So inilah yang kita orang order untuk 2 orang makan. Semua ni dalam RM40 lebih lah. Kita orang tak ingat exact amount. Ayam yang kita orang ambil 3 ketul dan rupanya boleh mix spicy ataupun original. Ayam for sure lagi besar daripada jenama KFC. Dia mungkin sama saiz macam test. First original lagi sedap daripada spicy. Tapi both ni rasa dia sangat unik daripada fast food yang lain. Dia ada rasa macam rempah-rempah Melayu macam tu. Sedap lah. Boleh bagi 6/10. Tapi dia boleh jadi sangat sedap bila makan dengan dia punya garlic sauce. Serius, 9/10. Sos cili yang dia bagi jenama Swiss Bear tu dah sedap dah. Tapi garlic sauce ni lagi-lagi sedap. So make sure kalau korang ke Darsa, korang order set yang ada garlic sauce. Ataupun korang add on. Sebab dia tak semua set ada garlic sauce ni. Kedua yang paling sedap adalah burger ayam ni. Burger ni sebenarnya ban dia agak murah. Bila kita nak angkat nak letak sos tu kan, ban dia macam terkoyak. Tapi overall rasa sangat-sangat sedap. Memang boleh kalahkan fast food yang besar. Saiz dah lah besar. Ayam juicy. Lepas tu sos yang masuk dalam burger tu memang kena sangat. Burger ni 9/10. Kalau tukar ban, boleh dapat perfect score. Coleslaw dengan mashed potato dia pula susah sikit lah nak puji. Tak pasti coleslaw memang sepatutnya berbuih macam ni ke? Dia ada rasa masam-masam sikit. Rating mungkin 2/10. Mashed potato tak kena dengan lidah juga. Ini pun mungkin dalam 2/10 je. Kita orang ada add on nasi juga. Selalunya kalau fast food ni nasi tu dia pakai nasi macam nasi ayam. Dekat sini lain sikit. Nasi dia agak sedap. Cuma macam pernah rasa dekat kenduri. Kalau boleh bagi ranking semua makanan yang kita orang rasa, macam ni ranking dia. Air pun ada dalam list. Sebab air dia sedap. Dia tak manis sangat. Dia tak bergas sangat. By the way, nak makan dekat sini tak senang juga. Kedai tengah viral. So, satu perjuangan lah. Antara tips, korang jangan datang waktu lapar. Korang datang waktu yang biasa-biasa tu. Sebab korang nak menunggu, nak beratur sampai dapat makanan. Selalunya 2 jam. Kadang-kadang barisan sampai keluar. So, make sure kalau yang jenis tak tahan panas tu, bawa lah portable fan. Diorang ada bagi air free. Itu yang bagusnya. Nak menunggu makanan tu lama juga. Jadi, kalau belum sampai turn makanan kita lagi, kalau boleh tak payahlah cuk tempat. Biar orang lain duduk dulu. Dah nak dekat turn kita, baru kita duduk. Okay? Ini cadangan untuk Darsa Fried Chicken. Skrin nombor giliran ni, kalau boleh pasang dekat tingkat atas juga. Senang customer nak tengok. Okay, settle Darsa Fried Chicken. Cuba komen. Lepas ni fast food apa pula?